Memang marah sangat kelihatannya Tan Sri Rais Yadin tentang proses pelantikan Menteri Besar Negeri Sembilan, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Lasim. Ah, Tan Sri Rais sebagai pengurusi wawasan, saya pasti ini bukan atas kapasiti pengurusi wawasan, tetapi atas kapasiti beliau adalah pakar rujuk tentang adat berpatih Negeri Sembilan. Dan beliau sampai ke tahap mengatakan ada orang luar melanggar adat berpatih dalam pelantikan Menteri Besar ini. Mungkin ada kebenaran tentang tuduhan itu, tapi hakikatnya adalah proses pelantikan itu telah dilakukan dengan betul, dengan cermat, dengan adab, kerana memang Negeri Sembilan dia ada adat berpatih yang berbeza dengan negeri-negeri lain, dan juga Negeri Sembilan juga ada perundangan tubuh negerinya yang perlu diikuti. Tapi Presiden UMNO sebagai orang yang paling tertinggi dalam hal ini, kerana beliau dikatakan tidak perlu berbincang dengan rakan daripada Perikatan Nasional, kerana Tan Sri Hadi, Presiden PAS, telah mengatakan daripada awal membiarkan UMNO memilih siapa menteri besar sebelum pilihan raya negeri lagi. Tapi hakikatnya adalah saya rasa tak sedap, kerana mungkin akan berlaku apa yang dikatakan rebutan kuasa dalaman terhadap jawatan menteri besar ini, kerana kita tahu bahawa yang diwar-warkan jawatan ini adalah Tok Jalal itu sendiri. Dan dalam hal ini harapannya ianya tidak akan berlaku perebutan dalaman, kerana apa yang Negeri Sembilan perlulah ada pada ketika ini adalah kerajaan negeri yang stabil. Itu paling mustahak. Tapi bagi saya boleh mengatakan bahawa Tok Jack adalah nama timangan semasa di hostel KGV masa bersekolah dulu. Uh, Teruskan tanggungjawab anda, dan kalau boleh tepis sikit-sikit uh, perebutan jawatan ini kalau adalah, tapi harapannya tidak akan ada perebutan jawatan Menteri Besar ni di kalangan adun-adun yang baru dilantik.